tumis sama sambalnya. Bawang merah, bawang putih, ada yang bahan kisar. Saya suka letak lengkuas sikit. Ni nak buat sambal apa? Sambal ketam nipah. Tu dia, masak pedas. Bahan-bahan letaklah lengkuas, halia, gitu kan. Ni saya dah proses, dah ketuk-ketuk ke tangan sebab tangan dia besar, kena ketuk kan lah. Tumis dia sampai naik minyak lah. Naik minyak dah. Okay, kita masukkan. Bismillah. Masukkan ketan nipah. Tu dia. Tangan dia besar sangat. Okay, beli kat kedai payah nak dapat juga guys. Ni kita masukkan. Saya masakkan 2 ekor je untuk 2 orang. Okay. Mau beli ekor masak semua. Ni yang berdina. Ada ni pula tapi kalau petani kalau berdina, nipis dia kecil. Dia telur kan. Kalau yang jantan tu dia sado. Sado. Nipis dia sado kan. Jadi semua cili pari apa semua, saya masukkan lah. Ni kerumbung-kerumbung ni saja je masukkan. Dah bersihkan semua kan. Okey. Ni agak pedas lah rasanya. Agak pedas. Tu. Ini sambal sekali. Sambal tu saya campur cili merah, gula hidup dengan cili kering. Blend semua dengan sedikit lengkuas, sedikit apa? Kata sedikit bawang merah putih, tapi saya suka lebih bawang merah. Bawang merah. Ada serai sikit. Nanti letak air asam sikit. Barulah ada kick untuk kita berbuka petani guys. Suka sekala tadi. Bukan senang nak cari ketan nipah ni guys. Tu air asam sikit. Tomato. Saya suka letak tomato. Banyak tomato. Kalau ada apa, limau buluh tu pun saya letak bagi masam-masam kan. Barulah ada kick rasa dia. Kan. Ketam nipah masak sambal pedas. Dah siap. Selamat berbuka. Kurma pisang. Ni 3 ekor masak. Ni pucuk manis ni masak labu. Pucuk manis masak air labu. Lepas tu kerang rebus. Gitu. Alhamdulillah, syukur. Jom, air masak. Kita berbuka guys.